Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi weekly forecast untuk minggu 20 hingga 24 Oktober 2025. Seperti biasa, kita akan lihat tinjauan pasaran yang menggunakan data daripada TradingView, Wanda CFD dan sokongan daripada berita berimpak tinggi daripada MyFXBook dan juga data BTC USD daripada Bitstamp. Tujuan sesi ini adalah untuk membantu kita memahami arah pasaran bagi 4 instrumen utama minggu ni, iaitu US Tech 100 ataupun Nasdaq, XAU USD emas, BTC USD Bitcoin dan GBP JPY. Kita akan gabungkan analisis teknikal dan fundamental supaya trader boleh rancang strategi dengan lebih yakin menjelang minggu dagangan yang baru ini. Baik, kita mulakan dengan sorotan berita berimpak tinggi minggu ini. Dari Amerika Syarikat, tumpuan utama adalah pada minit mesyuarat Federal Reserve dan bacaan data inflasi serta kadar pengangguran. Ini penting kerana ia memberi petunjuk sama ada Fed akan kekal berhati-hati atau mula memberi isyarat pelonggaran kadar faedah. Selain itu, ketidaktentuan geopolitik dan peningkatan harga komoditi seperti minyak mentah masih menjadi faktor utama. Kenaikan harga minyak menambah tekanan inflasi dan secara tidak langsung menyokong permintaan terhadap emas dan aset safe haven. Secara keseluruhan, pasaran minggu ini dijangka agak berhati-hati, mungkin bersifat sideways, bias risk off bergantung kepada hasil data dan sentimen global. Sekarang kita beralih kepada US Tech 100 atau lebih dikenali sebagai Nasdaq CFD. Harga penutupan minggu ini sekitar 24,800, mata menunjukkan trend menaik sederhana. Support utama berada di sekitar 24,300 hingga 24,500, manakala resisten di 25,000 hingga 25,050. Dari sudut teknikal, carta harian menunjukkan momentum masih kukuh namun pasaran sedang menguji zon rintangan utama. Sekiranya harga berjaya menembusi 25,000 mata, kita boleh jangka potensi sambungan kenaikan ke paras yang lebih tinggi. Dari segi fundamental, indeks ini masih disokong oleh saham teknologi utama seperti Apple, Microsoft dan Nvidia yang melaporkan prestasi yang stabil. Namun, sebarang kenyataan hawkish daripada Fed boleh menekan sentimen ini. Kesimpulannya, fokus pada breakout di atas 25,000 atau peluang beli semula sekiranya harga membuat retest berhampiran 24,400. Seterusnya, kita lihat emas XAU USD. Minggu lalu, emas kekal kukuh dengan penutupan sekitar $4,250 per ounce. Sokongan kini di zon 3,960 hingga 4,000. Manakala resisten berada di 4,300 hingga 4,350. Dari sudut teknikal, strukturnya masih berbentuk bullish, menaik jelas walaupun ada sedikit tekanan jualan di zon rintangan. Sekiranya berlaku retracement ringan, ia boleh menjadi peluang untuk membeli. Jadi, segi fundamental, emas mendapat sokongan kuat daripada permintaan safe haven disebabkan ketidaktentuan ekonomi global dan jangkaan USD yang semakin melemah. Cadangan dagangan yang boleh diberikan ialah untuk kita mencari peluang buy di zon 4,000 dengan sasaran ke arah 4,300 atau lebih tinggi. Trader juga boleh memantau breakout harian bagi pengesahan arah. Sekarang kita beralih ke Bitcoin. Harga minggu lalu menutup sekitar $108,000 berdasarkan Bitstamp. Support berada di sekitar 100,000 hingga 105,000. Resisten berada di sekitar 120,000 hingga 130,000 dolar. Dari sudut teknikal, Bitcoin masih dalam fasa konsolidasi tetapi kekal di atas struktur menaik utama. Breakout di atas 120,000 akan menjadi isyarat jelas untuk gelombang kenaikan yang seterusnya. Secara fundamental, sokongan datang daripada peningkatan minat institusi dan kestabilan ETF Bitcoin yang telah diluluskan. Bitcoin juga semakin dianggap sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi seiring dengan prestasi emas. Jadi cadangan yang boleh diberi ialah untuk kita pantau breakout di atas $120,000 dan jika harga retrace ke arah 105,000, ia mungkin boleh menjadi zon beli yang baik. Untuk pasaran pasangan mata wang GBP JPY, minggu ini pergerakan kekal dalam julat sideways dengan kecenderungan sedikit menaik.
support sekitar 208 dan resistance pula di sekitar 212. Dari segi teknikal, harga masih mengekalkan struktur higher low, menandakan potensi lanjutan bullish jika momentum kekal. Sementara dari fundamental, perbezaan kadar faedah antara Bank of England dan Bank of Japan kekal faktor utama. Bank of England dijangka kekal berhati-hati terhadap inflasi di UK, manakala Bank of Japan masih mengekalkan dasar monetary yang longgar. Jadi cadangan yang boleh diberikan ialah untuk entry buy yang boleh dipertimbangkan berhampiran zon 208.5 dengan sasaran sekitar 212, tapi berhati-hati jika JPY menguat secara tiba-tiba akibat sentimen risk off global. Baik, secara ringkas, XAU/USD Gold kekal aset selamat utama. Buyers masih bullish. US Tech 100 atau Nasdaq sedang menguji rintangan penting, peluang untuk buy jika breakout berlaku. Bitcoin BTC USD masih konsolidasi tetapi berpotensi meneruskan momentum ke paras yang baru. GBP JPY pula stabil dengan sedikit buyers menaik bergantung kepada Bank of England dan Bank of Japan. Keseluruhannya, minggu ini pasaran dijangka berhati-hati menunggu data Amerika Syarikat seterusnya. Jadi trader disarankan kekal fleksibel dan berdisiplin dengan pengurusan risiko yang jitu. Sebagai penutup, analisis ini disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan maklumat sahaja, bukan nasihat pelaburan yang rasmi. Dagangan dalam CFD, Forex dan kripto melibatkan risiko yang tinggi, jadi pastikan anda sentiasa menggunakan pengurusan risiko yang terbaik, seperti menghadkan kerugian dan take profit yang jelas. Terima kasih kerana menonton Weekly Forecast untuk 20 hingga 24 Oktober 2025. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe supaya anda tidak terlepas video analisis mingguan yang seterusnya. Jadi semoga minggu dagangan anda menguntungkan dan penuh disiplin.